Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Naidina Arisa dan saya Malaika Asha Akila. Kami dari Tim TV. Hari ini, Khamis 21 Mei 2026 berlangsungnya kejohanan olahraga SK-TAM 2026 bertempat di SMK Sultan Sulaiman. Antara acara yang dipertandingkan ialah 50 meter, 60 meter, 100 meter, 200 meter dan larian berganti-ganti 4 kali 100 meter. Jom kita saksikan aksi hebat para atlet SK Tengku Empuan Mariam di arena olahraga. Jom. Pandangan cikgu tentang semangat murid-murid dalam kejohanan hari ini. Khabar baik ni, hari ini saya tengok murid-murid bersemangat dalam pertandingan, masing-masing ambil bahagian, masing-masing ambil bahagian untuk pertandingan ni dan semangat sukan tinggi. Jadi dengan cuaca ni lagilah semangat dia berkobar-kobar. Alhamdulillah lah, kerana penglibatan murid ni saya lihat kebanyakannya terlibat. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Apa perasaan Puan melihat anak-anak SK-TAM menyertai kejohanan olahraga hari ini? Saya rasa sangat gembira melihat anak-anak berlari dan sangat teruja lah. Sekian, terima kasih. Kejohanan olahraga SK-TAM 2026 berlangsung penuh semangat apabila para atlet memberikan larian terbaik dalam setiap acara sambil menerima sokongan padu daripada guru, murid dan ibu bapa.
Jemputan Kejohanan Olahraga SK TAM 2026 yang berlangsung dengan penuh bersemangat dan kemeriahan. Tahniah kepada semua peserta yang telah menunjukkan keberanian, disiplin dan semangat kesukanan yang tinggi. Terima kasih juga kepada guru-guru, ibu bapa dan semua pihak yang hadir memberikan sokongan kepada para atlet SK TAM. Kami dari Tim TV, cerita kita bermula di sini.